Hari ni Dah kenapa dia aman sunyi cakap. tak, dia macam aduh takut Betul. takut kena tangkap. Betul. Masa dia datang tadi tu pun aku dah rasa takut tau. Belum cakap keluar minta IC ataupun minta lesen. Betul juga. Lebih-lebih lagi kita punya bos pula pakai exhaust pipe. Reject dia kan. Dia Dia macam kau tengok bos dah senyap sebab takut. Takut kan. Jadi suspek utama kan. Dia diam ni tak nak cakap. Kejap lagi lah, sabar. Hari ni apa yang nak dibincangkan, diborakkan ni Wan? Alamak Okay, hari ni kita punya topik kita nak borak apa tau. Aku tiba-tiba lost lah. Betul lah. Kau tertinggal apa ni? Aku tertinggal ada satu Otak yang tinggal. Aku tertinggal satu buku lah. Satu buku tu aku nak cerita kat korang. Korang ingat tak? Korang sembang dulu kejap. Dah tertinggal, lupakan aja lah. Dah tak payah ingat-ingat. Apa lah. Takkan kau nak balik rumah tak? Hari ni kita ada guest kita lah. Guest kita, boleh tak pakcik perkenalkan diri pakcik? Sedikit background Rasa pasal pakcik. macam sejuk aja suasana. Sejuk, rasa nyaman aja. Ni pula putih kan. Okay. Terima kasih ada jemputan pada malam ni. Terima kasih. Dia punya grup dah lama tak jumpa. Acik dekat sikit mulut dengan Okay. Dah lama tak ada DJ. Betul. Ada DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak yang dikasihi sekalian, hari ni Acik dapat berpeluang jumpa korang. Biasa jumpa kat pasar malam ke, biasa tepi-tepi jalan macam mana kita angkat tangan ke. Biasa dengan Fadil pun waktu minum ke apa kan. Dengan saya pun tak pernah jumpa kan cik? Itulah. Di dalam TikTok ada jumpa. Dalam TikTok jumpa dalam TikTok. Duduk sekampung pun tak jumpa-jumpa kan cik? Okey, alhamdulillah sedikit sebanyak nak memperkenalkan diri. Nak perkenalkan diri pun orang dah lama lah. Orang lama. Saya pesara polis. Pesara polis. Pesara polis. Dulu kerja polis lebih kurang dalam 30 tahun lebih lah. Alhamdulillah. 30 tahun lebih. Asal daripada Melaka juga. Melaka. Tapi Kampung Sempang. Oh Sempang. Kampung Sempang Belimau, Melaka. Masuk polis 1 hari bulan 4 1984. Dah ada tak semua? Belum. Masa tu kat Luh Mahfuz lagi. Masa tu umur dalam 20 tahun. Oh muda. 20 tahun lah. Tu pun lambat lagi tu. Lambat 20 tahun masuk poli lambat. Dia umur fresh 18, 19, ke 20 tu memang sepatutnya lah kan. Ada juga kalangan kawan-kawan saya dalam umur dah 27 pun ada. Tapi macam terlambat sedikit. Bukan terlambat apa, pasal kita tengah fresh ni. Kalau nak join apa tu, kita punya grup macam apa tu, grup macam grup apa, kumpulan yang melibatkan tenaga kan. Dia tak Okay. kena ada apa, Minat. tenaga dan bentuk badan yang muda-muda lah. Betul. Okay, Kalau okay. misalkan dah 30 ke 35 ke tu, dah terlambat sikit lah. Terlambat. Pasal kita nak berkumpul sama-sama semua orang-orang muda semua. Semua fresh lah. Tapi tahun 84 lah. Lepas habis SPM ramai lah. Ada SPM. Saya terlewat juga tu. Ke 20 tu kira kelewat juga tu. Tapi Alhamdulillah lah. Jiwa kena kental. Jiwa kena kental. Masuk rekrut 1984. Masuk rekrut ni satu peristiwa yang dulu masuk rekrut tak pakai baju. Tak pakai baju je. Pakai seluar pendek.
Itu je. Dululah. Seluar pendek hitam. Duduk lah. Dengan boot. Oh. Sebelum dapat boot lagi dah pakai kasut putih. Oh. Baju tak ada. Oh. Semua sama. Itu rekrut kat mana cik masa tu? Rekrut pelapor Kuala Lumpur. Pelapor Kuala Lumpur. 1984. Sejarah saya lah. Masa tu komandan saya yang dihormati Datuk Ismail Cik Ros. Datuk Ismail Cik Ros. Ismail Cik Ros. Orang yang paling disiplin sekali lah. Saya kenali. Memang mantap dia. Apa ada lagi tak orangnya sekarang cik? Dah bersara juga. Sekarang rasanya dia ada di Perak. Dah tamatkan perkhidmatan lah. Dah. Oh. Datuk Ismail Cik Ros. Masih berkomunikasi lagi ke cik? Dengan dia? Setakat ni tak ada lah. Tapi- Cuma dalam Facebook ada nampak lah dia punya cerita-cerita dengan keluarga dan sebagainya. Okay. Okay, rekrut dulu dengan sekarang sama ke cik? Polis ni? Oh, jauh. Jauh beza dia? Jauh beza. Yalah macam saya cakap tadi, mula-mula tu pakai seluar, kata orang dulu seluar katok je. Rumble lah. Sebelum dapat boot kasut putih. Itu kasut putih tu sendiri bawa ke atau disediakan? Kita ada bawa, kemudian pasukan pun ada bagi. Hmm. Pasukan supply kita kasut putih dengan boot. Tapi nak dapat kasut putih tu belum lagi. Oh, belum lagi? Belum lagi. Kena pakai kasut sendiri dulu. Oh. Banyak jugalah gintangan dia tu kan. Lanyak dulu, kena lanyak dulu dan sebagainya kan. Tapi itulah sebenarnya erti ketabahan. Ketabahan anak Malaysia. Ketabahan kita semua masa tu lebih kurang dalam 800 lebih. 851 ke macam tu. Yang join tu? Yang join tu. Ui, ramai. Tak silap saya. Masa pemilihan tu 800 lebih. Tak, dah masuk. Dah masuk. Dah masuk Pulapol tu. Ui, ramai Itu lagi. majoriti. Sebelum tu Pulapah dah masuk dah. Untuk Pulapah dah masuk. Oh. Sebab tu baru Pulapol. Oh. Mana dia ada dua tim kat situ lah. Tamat latihan pun berbeza-beza. Tak tempat lain. Itu 84 lah. Itu kebanyakannya orang kita ke atau ada Chinese ke, Indian campur. ke, campur? Dalam polis ni Sabah, Sarawak, Semenanjung kita join. Masuk dalam satu asrama semua jenis. India ada, Cina ada, Melayu ada, Kadazan, Murut, semua jadi adik-beradik dalam Betul-betul asrama. satu Malaysia lah senang Satu cakap. Malaysia. Jadi adik-beradik kerja sama semua-semua. Tak ada penting-pentingkan diri sendiri, tak ada. Itu sejarah dia lah. Sampai sekarang pun konsep tu masih sama lagi. Masih sama. Kita akan bercampur dalam polis. It- Campur. Memang nak kena jadi satu family lah senang satu cakap. team Nak jadi mesti. satu team, Jadi satu family. Kena ada jadi adik-beradik dalam tu. Kena tolong-menolong. Sama-sama kerjasama lah. Yang itu sejarah. saing-saing dengan Cik ada yang masih bertugas lagi atau semua dah bersara? Saya dengan Acik semua dah bersara lah. Dah bersara Dah bersara lah. Sekarang usia Acik dah 62. Alhamdulillah. Bulan 4 ni 63. Nampak je. Bermakna semua usia bersara 60. Kalau pun dia masuk 18, 19 pun dah 60 dah. Dah 60 betul. Bermakna majoriti dah bersara lah. Dah bersara. Majoriti dah bersara. Ada tak yang dah bersara tapi dipanggil balik untuk macam nak bagi bantuan ke dekat Khidmat NGO lah. khidmat macam lah, tu. khidmat lah. Setakat ni dah bersara ni masing-masing punya kerjaya lah. Oh. Sama ada dia orang dapat tawaran ke tidak ke. Ada juga daripada agensi-agensi lain memerlukan tenaga macam poli bantuan. Ada kawan-kawan saya pun masih join lagi ada. Oh, boleh join lah. Boleh join. Khidmat dia masih diperlukan. Macam jurulatih contoh kan, dia nak minta nasihat kawat ke apa sekali boleh. Ada agensi poli bantuan. Saya tak terlibat lah. Saya dah bersara ni tak ada terlibat sejauh tu. Tapi kalau ada orang nak telefon ke rumah ke, tanya-tanya tentang kawat sedikit tu adalah pengalaman. Boleh Kalau ada orang panggil Acik setakat ni belum menunjukkan minat dia. Kalau panggil untuk nak kawat lagi ke, nak berlatih lagi macam dulu-dulu rasanya buat masa ni tak ada lah. Tak ada lah. Setakat ni tak ada lah. Pasal ada komitmen tersendiri. Komitmen tersendiri. Jadi tak dapat bantulah. Jadi lepas bersara ni apa yang Acik komitkan tu pada diri tu? Dalam diri kita ni yang pertama sekali sebagai kita Muslim
wa muslim. Mhm. Pertama yang ada pada diri kita, jangan lupa solat lah. Mhm. Semua. Bukan saya je. Yang mengaku la ilaha illallah tu. Wajib. Solat ni kena ada pada diri kita. Setiap orang jaga solat. Jaga solat. Dalam saya berkhidmat dulu, nak tunaikan solat ni, dia ada satu, bukan dikasihkan halangan, tapi cabaran nak menunaikan solat. Antara dia apa, Cik? Antara dia tugas lah, kan? Komitmen sebab tugas sebab lah, tugas penugasan. Bagi saya apa pun, saya punya daripada hukum agama, wallahualam lah. Tapi dari segi pegangan pada diri saya, sama ada lambat, cepat, sendirian, ataupun berjemaah, saya pegang wajib buat. Tak kisahlah. Saya ulang lagi sekali. Cepat, lambat, seorang atau berjemaah, genggam betul-betul wajib buat. Sebelum kita masuk topik tu, sebab sekarang ni saya rasa dah macam topik agama Islam pula ni. Sebab kita sebabnya, okay, saya tarik balik ke depan sikit. Saya nak tahu macam mana perjalanan Acik daripada masuk rekrut tu sampai dapatlah jadi seorang jurulatih tu. Macam mana? Dia nak korek jurulatih saya. Sebab okey. 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 Apa cabaran yang ditempuh? Sebabnya kan aku ajak Cik Khalil ni sebenarnya kita tak Bawa dia lah sekarang. baru ada idea sebab aku dah tahu apa yang aku nak tanya. Sebab aku minta tolong korang, orang dah bawa ke tempat jauh tadi ni. So macam ni, aku ajak Cik Khalil sebabnya kita tak jumpa lagi podcast, ataupun mungkin ada tapi mungkin kurang ke apa ke. Kita tak jumpa lagi podcast yang dia jemput seorang jurulatih polis. Sebab kebanyakan polis yang ada kat Malaysia ni, dia mesti akan masuk Polapol dahulu. Dan kita nak tahu macam mana cara training diorang. Dan kita nak tahu juga macam mana nak jadi seorang polis yang berintegriti. Itu yang paling penting kan. So bermulanya daripada seorang jurulatih ni. So pengalaman Cik Khalil ni, bila aku lepak dengan dia, terlampau banyak pengalaman macam mana dia mengurus budak-budak pelatih polis ni, Cik Khalil kan. Pakcik mengurus orang Pakcik. Kira macam dia macam bos jugalah. kau bayangkan, ada Cik Khalil pernah cakap dengan aku, dia bercerita kat aku, kalau masuk Polapol tu ada dua jenis. Ada yang budak pandai dan budak yang tak berpandai. Ini minta maaf memang ini antara yang macam kena faham lah. Takut itu kita kena kecam. Sebab antara budak yang pandai senang nak dibagi arahan, sama dengan budak yang macam degil susah pula nak bagi arahan. So Susah nak bagi arahan atau dia susah nak faham arahan? so kita nak itu dengar. yang Pakcik Khalil ni nak cakap. Yes. So kita cuma nak ringkaskan macam mana perjalanan daripada macam mana bolehnya jadi jurulatih. Sebab apa? Mungkin ada pegawai yang nampak Acik ni ada potensi ke, ataupun memang Acik pilih ke. Sebabnya Acik pernah cakap dengan saya, polis yang kawan-kawan Cik kan, macam polis yang kawan Cik cakap, kau bolehlah jadi jurulatih, kerja yang senang. Saya macam jadi jurulatih polis senang ke? Ini yang saya nak dengar, supaya orang polis-polis yang kat sana yang kata jadi jurulatih ni sebenarnya tak senang, sangat susah. Tak semudah yang disangka. Yeah. Okay. So kita cerita macam mana perjalanan Acik jadi jurulatih ni. Siapa yang menjadikan Acik ni jurulatih, ataupun memang Acik pergi sendiri untuk jadi jurulatih? Selepas latihan 6 bulan di Polapol Kuala Lumpur, tamat latihan. Acik Acik selesa Okey, boleh. Acik, macam biasa je. Jangan takut-takut. Saya pun tak takut. Acik kalau takut, saya takut. Jangan serius sangat lah kita. Takut terlupa cerita. Jangan takut. Kalau Acik takut, saya lagi takut. Cerita pun tak menakutkan. Selepas 6 bulan latihan, tamat latihan, sepatutnya saya bertukar di IPD Muar. Kalau ikut dalam senarai pertukaran. Saya tukar ke Muar lah. Happy lah. Dekat dengan kampung kan? Kita orang Melaka, tukar dekat Muar. Ulang alik aja. Dia rasa saya hari-hari saya jumpa mak saya. Syurga saya. Syurga kita mak kita lah. Betul. Alhamdulillah. Betul. Tapi macam saya dah tak ada mak, tak ada syurga lah. Syurga simpan lah. Simpan di hati. Itu tak syurga. Kita Kali kalau ada mak kita nampak syurga kita. Kau nak masuk ceramah agama boleh? Tak. Teruskan Cik. Habis saja latihan. Kemudian ada pertukaran yang kali kedua. Saya kena tinggal di Polapol. Saya kena tinggal Polapol, tapi
mana tak pergi ke IP di Muar tu. Yalah. Tak jadi lah. Saya stay dengan ada lagi rakan-rakan lain lah, bukan saya seorang. 100 lebih lah orang, termasuk diri saya tinggal di Pelapon. Proses pertama selepas pertukaran, saya ditempatkan di bilik bujang lah. Bukan terus jadi jurulatih. Saya jadi dipanggil masa tu budak guard atau pengawal. Okey. Pengawal keselamatan Pelapon Kuala Lumpur lah. Jadi staf Pelapon lah saya. Jadi tugas jadi pengawal dulu. Jadi pengawal ni pengalaman dia kawal dulu lah. Tujuan pertama sekali lah untuk mendisiplinkan dalam kerja. Hari tu disiplin dalam latihan. Bila dalam latihan kita ada disiplin dan pengalaman ataupun apa juga corak yang jurulatih kita ajar untuk bertugas, kita kita nak lakukan semasa kerja pula. Bulan 10 start saya kerja. So jadilah staf pengawal lah. Kerja waktu shift 4 jam, ada 6 jam. Mana 4 jam, banyak 4 jam lah. Shift lah. Ikut dari masa ke semasa sampai 2 tahun 8 bulan saya jadi staff, guard staff. 2 tahun 8 bulan? 2 tahun 8 bulan. Dekat Pelapon Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Masih Kuala Lumpur lagi. Lepas 2 tahun 8 bulan, saya ditawarkan untuk berpindah pada cawangan lain. Ditawarkan lah. Ada boleh nak dekat, nak pergi ni mana-mana. Dah boleh sebab apa, ada tamat latihan di tempat lain akan menggantikan tempat kita. Ada kawan-kawan lain pun ada nak pergi tukar, tapi saya tak dapat bertukar lagi. Saya ditukarkan dalam Pelapon lagi. Cawangan daripada dipanggilkan company besar tu, ditukarkan kepada cawangan lain. Tak berubah tempat lah. Cawangan pembangunan dipanggil, cawangan pembangunan. Habis cawangan pembangunan saya disahkan jawatan pada tahun 1987. Habis saja latihan pra-pengesahan, saya ditawarkan, Pelapon tawarkan untuk jadi jurulatih lah. Jurulatih. Kat situ lah baru dapat merasa jadi jurulatih. Bukan terus-terus jadi jurulatih je. Yalah. Kena kerja dulu 3 tahun, tahukan sedikit pengalaman kerja dan sebagainya. Kenal bos-bos sana dan semua sekali dah okey lah. Kemudian tu dia ditawarkan untuk jadi jurulatih. Saya kena jalan latihan 3 bulan rupanya. 3 bulan. Untuk jadi jurulatih tu. Jurulatih tu 3 bulan. Boleh saya tahu Dekat Haji, situ juga? Di situ jugalah. masa offer tu umur Haji umur apa? Masa tu umur dah 20 24. 21, 23, 24 lah. 24. Oh, muda ke? Muda lagi, muda jadi muda. jurulatih tu. Memang kena muda-muda. Baru boleh henyak Baru betul-betul. tenaga. Nak jerit suara pun kuat lagi macam tu lah. Jadi jurulatih ni bukan satu benda yang terlalu mudah. Betul. Proses 3 bulan. Masuk 3 bulan. 3 bulan itu belum tentu lagi jadi jurulatih. Dalam masa 3 bulan tu dia proses. Ada tapisan lagi? Ada tapisan lagi. Dalam masa latihan tu jurulatih yang mengajar kita ni dia sentiasa mengenal pasti setiap individu yang nak jadi jurulatih ni. Nak jadi jurulatih ni dia ada keterampilan tertentu. Bukan macam pelatih konstebel kan. Lain. Nak jadi jurulatih ni macam cermin. Kan? Dia macam tengoklah peribadi tengok seseorang dari segi tu. pakaian, cakap dia, gaya, keterampilan, semua nak kena. Dia bukan random lah. Kau jadi jurulatih, kau jadi ni. Okey. Sebab tu dia ditapis-tapis. Ada juga dak kalangan kita masa tu yang tarik diri pun ada. Tarik diri tak mungkin tak sanggup lah. Okay, tak berminat dan sebagainya. Tapi saya cuba, saya usaha lah. Saya teruskan juga. Sebab kita dah biasa susah. Hidup kampung dah biasa susah. Hidup kampung betul juga. Dah menyelanak dalam sawah, kebun getah. Adik-beradik ramai pula tu. Adik-beradik 16 orang. Kau tengok 16 orang. Orang dulu tau. 16 orang. Tapi saya nombor 15. 15. Jadi saya masuk je lah 3 bulan. 3 bulan jurulatih. Yang nak jadi jurulatih ni mestilah jurulatih kan. Jurulatih saya ni berasap. Berasap macam mana tu cik? Dia punya power tu jurulatih. Dalam jurulatih tu dia jurulatih. Dalam jurulatih dia lagi jurulatih. atas. Dia mengajar jurulatih. Bukan mengajar pelatih. Macam konsebel ke PI tadi kan. Dia mengajar untuk menjadi jurulatih. Bermakna dia punya komitmen dia.
Lagi tinggi. lagi tinggi lah. Oh. Sama ada pakaian dia, cakap dia, cara dia, mengajar dia, kita kena buat macam dia. Atau lagi hebat ke nak buat macam dia, belum sampai lagi nak buat hebat macam dia. Jadi kita tengok je apa dia buat, apa dia cakap belum sekali. Sampai kita boleh tiru dia punya aksi dia tu kan. Muka dia, cara keterampilan dia kan. Saya kena ubah. Saya dulu kita nak ikutkan kat kampung orang macam pemalu lah je. Nak cakap pun susah. Nak cakap jumpa orang pun dia tunduk dan sebagainya. Tapi dekat Pulapol tu dia didik tu untuk ubah corak daripada seorang manusia sebegini, dia ubah. Dia ubah. Daripada bulat jadi 4 segi. Yes. Apa dia pun terpulang pada julatih lah. Hari ni aku nak 4 segi. 4 segi. Buat lah 4 jadi. segi. Oh. Hari ni tu julatih lah dia punya tu. Dari masa ke semasa dia uji kita punya otak kita. Dia uji kita punya hati kita. Untuk ubahkan tu. Berlembut kurang lah. Banyak kepada ketegasan lah. Nak jadi julatih ni bukan. Alah, selepas tu baru saya dapat tahulah. Selepas latihan 3 bulan diuji lagi, kemudian tu baru saya tahu, dapat rasakan, oh kenapa cikgu saya buat macam ni. Baru kita tahu. Kenapa dia sebegini. Sebenarnya bila saya tengok cikgu saya sendiri, saya kenal dia bukan seperti yang di Padang. Dekat luar lah. Bukan. Saya tengok julatih saya apabila dia dengan kawan-kawan, hilang dia punya julatih dia tu. Oh. Dia punya keakraban dia macam adik-beradik. Sembang dia, ketawa dia apa semua sekali. Oh, macam ni. Atas padang je yang lain. Atas padang. Masa kerja, dia. Kerja dia, Dia all out lah senang all cakap. out, all out. Kalau dia tak ada main-main lah. Masa kerja tak ada main-main lah. Kerja tengah panas. Kan? Mengajar senjata lagi. Senaman lagi. Mengajar kawat yang paling utama masa tu. Bos kita pula masa tu, bos-bos yang ialah orang yang berdisiplin. Orang dulu ni disiplin dia. Bukan sekarang dia tak berdisiplin, tidak. Dulu saya ambil dulu sebab masa saya dululah kan. Sekarang ni sekarang punya. Sekarang punya lah. Betul. Saya malah nak komen dan sebagainya itu terpulang pada dia orang lah. Masa saya lah. Okey, habis saja latihan 3 bulan. Saya ingat dah habis dah 3 bulan tu boleh mengajar ke? No. Belum lagi. Buat attach dulu. Kita attach ke platoon dulu. Lebih kurang dalam beberapa bulan lagi. Belum jadi julatih, tak boleh jadi julatih lagi. Tak boleh lagi. Bukan mudah sebenarnya. Pergi lagi apa ni untuk attach platoon. Pergi sana, pergi sini. Kemudian tu akan cuba ambil lah. Cuba ambil platoon, kendalikan platoon. Bermakna julatih yang mengajar kita tu menilai kita macam mana sampailah. Lebih kurang campur 3 bulan tadi sampai setahun juga. Setahun lama. Lama je. Setahun dia juga. menilai. Setahun tu belum dapat pegang lagi pelatih lagi. Pun tak dapat lagi pegang. Belum pegang lagi. Itu pun dia nilai lagi. Kalau ada masuk lagi, Fatil tak tahu berlagi. Pernah tak cik rasa nak give up? Nak kata give up tak ada. Kita sentiasa disokong oleh julatih kita. Dalam garang-garang dia disupport jugalah. Julatih. Dia jangan putus asa kata dia. Kalau kita baru 9 bulan, 10 bulan, dia dah berapa tahun? Betul. Julatih lagi yang lain berapa tahun? Nak mendapatkan pengalaman sebagai seorang julatih ni Bukan mudah. bukan mudah, betul. Bukan satu perkara yang mudah. Bukan yang diomong-omongkan oleh mereka lah. Kalau orang tahu kata nak mandi dalam kolam, kena terjun dulu dalam kolam tu. Betul. Baru kita tahu. Menyelam dulu macam mana dalam dia. Kan? Macam tu. Baru tahu mudah ke tak. Ya, betul. Okey lah. Lepas 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, setahun. Pada tahun 88. Pada tahun 1988 saya diuji untuk mengambil 30 orang pelatih. Okey. Itu first lah. First lah. Masa umur? Skuad 2 lawan 25. Umur 26. 26 muda lagi tau. 26. Untuk 26 lah. Tengah nak command orang kan. semua tengah fresh tu. Aha. Dapat budak yang 18 tahun, 15 tahun kan. Memang fresh. Kita pun dah rasa macam mana. Sekarang kita dapat, kita nak bentuk dia orang macam mana. Betul. Selama 6 bulan. 6 bulan lah. 6 bulan kita diperhatikan juga julatih. Masih diperhati. Sebab Masih tu macam trial lah kan. Try.
kita. Baru di apa? Uish. Baru rasa macam nak jadi jurulatih tu, kita diperhatikan lagi, komitmen kita lagi. Kan? Jadi jalan. Kita jurulatih pula sentiasa support kita. Kalau kita ada sebarang permasalahan, kita akan berkumpul sama. Apa masalah anda, apa ni kan dan sebagainya. Tapi masa 3 bulan dan masa kita attach 9 bulan tu, kita dah banyak pengalaman sedikit lah. Cuma nak keterampilan, nak apply aja. Nak apply je lah. Nak apply je. Kita bagilah kawan-kawan. Masa tu kalau kata saya dah 9 bulan, 10 bulan duk, kata saya dah boleh dah. Mana kita dah ada, dalam kepala kita dah cuma nak keluarkan je. Kita dah simpan duit, cuma nak belanja je sekarang. Betul. Nak belanja je. So kita fresh lagi. Yang dapat budak-budak muda, kita pun steady lagi. Steady. Baru punam. Kita latam je lah. Badan masa tu tegap lagi. Latam je semua. Dia orang pun tak mau je. Alhamdulillah. Selama 6 bulan latihan, kita kenalikan. Alhamdulillah lah. Saya berjaya untuk menjadi jurulatih, untuk ambil yang seterusnya. Dia berperingkat lah. Peringkat. Sebab pengalaman ni bukan boleh cakap. Betul. Pengalaman ni macam saya cakap tadi, kena terjun dalam kolam tu. Baru kita tahu. Air tu masin ke, air tu je kening ke, ada ikan ke, tak ada ikan ke. Terjun dulu. Baru cakap, baru ni. Dah buat sampai dah buat. Okey. Pengalaman saya masa tu, yang pertama squad 288 habis. Lepas tu ambil squad lain lagi. Ambil test lagi. Lama-lama pengalaman kita yang ada tu makin menebal lah. Makin banyak lah. Makin di-improvise. Kita akan pengetahuan kita bertambah dengan adanya pengalaman. Tu orang kata kan, jauh perjalanan, luas pemandangan. Betul. Jadinya macam mana masa yang dalam 3 bulan tu pun dah diajar bagaimana cara macam kita nak psycho rekrut baru ni. Macam kalau datang lambat kena buat apa. Cuba cerita sikit. Kalau datang lambat macam tadi saya dah janji dengan Cik pukul 9.05. Nasib baik saya tak terus Cik turun. Cik turun. Dulu kita kerja dengan pasukan. Peruntukan masa tu dijadual padat. Sekarang kita jadi orang awam. Orang awam kena faham tu kan. Kita punya komitmen dengan orang pula. Lain kan. Pasal nak jumpa, kat balik lagi. Tapi kita dalam kepala kita dah ingat dah kita punya jadual tadi. Ada perjumpaan. Sebenarnya macam tu lah bos kita dulu. Dia menjadualkan tu. Sebab dia ada PA dia. Bos, 10 minit lagi, 15 minit lagi. Okey kan. Jadi kalau dia ada yang bos lagi atas, yang bos lagi atas nak jumpa dia, dia pun letak. Beritahu. Dulu. Okey. Gitulah kan. Jadi saya nak datang sini tadi. Kalau nak jumpa saya kan, tunggulah. Punya panjang. Tunggulah. Ujung dia tunggulah. Okey Cik. Itu salah satu cara psikologi dia tahu sebenarnya kan. Cara. Tadi sambung sikit lah. Okey boleh. Bila dah dapat satu squad dia panggil. Setiap sekali tu dia panggil squad lah. Habis satu squad, tambah squad lagi. Sehingga satu ketika saya ditugaskan untuk mengajar wanita pula. Wanita saja dalam grup tu. Wanita saja dalam grup. Ini pengalaman. Pengalaman ke. Macam mana saya nak jantankan wanita tu. Nak tukar personality dia lah. Dia bukan personality lah. Orang perempuan kan, mesti kita kenal dia sebagai apa? Lembut. Lemah lembut, gemalai. Macam mana sekali nak tukar dia ni. So kita tekad kita. Tapi kita sebelum tu kita dah tengoklah jurulatih lelaki yang lain-lain. Macam mana dia tackle perempuan ni untuk menjadikan platoon dia terbaik dan sebagainya. Saya dah tengok. Saya pernah buat dari attach lah dulu. So jadi saya diberi kepercayaan untuk melakukan. Saya cubalah cakap. Okay. Pada dasar saya menolak kan. Dalam perempuan kan. Kita pula masa tu umur pun dalam 20-an lebih 30-an. Dah kahwin belum masa tu?
Dah kahwin dah. Oh dah kahwin. Kahwin. Alah dah. Dah. Tu 2000 Maknanya kan cik, 1999 tu. maknanya kan cik, maknanya kan kat sini sebenarnya polis pun takut juga yang lagi satu tu. Itu lagi atas tu. Betul. Dia ada kewaspadaan di situ. Itu bang, jadi jurulatih ni saya cakap tadi kan, Aha. bukan melatih di padang je, Aha. melatih jiwa lagi. Oh. Jiwa dia pun kena latih juga. Nak jaga juga ni. Bukan nak jaga diri sebenarnya tau. Kita nak jaga pasukan. Besar lah. Besar lah. Besar pikul dia tu amanah ni. Amanah betul. Amanah. Pikul amanah ni bukan amanah diri kita. Amanah pasukan yang atas bahu kita. Kemudian nak jadikan orang ni supaya nak jadi polis. Saya terima 25 orang lah, perempuan. 25 orang perempuan. 25 perempuan. Tak silap saya lah. Dah tua dia lupa juga ni. Jadi macam mana saya nak jantankan dia orang ni? Jantan di sini bukan hanya dia tukar organ ke apa kan. Saya nak jantankan dia, mana gerak dia apa semua sekali. Nak ambil masa 6 bulan ni. Langkah demi langkah saya buat, minggu demi minggu masuk ni. Saya buat latihan, lari ke. Lari perempuan kan. Latih lah. Macam budak-budak lelaki lain. Tapi asak masuk 2 bulan setengah, 3 bulan dia dah move on. Dia dah move on. Dah boleh masuk ikut dah. dah. Boleh ikut. Masuk bulan keempat dia dah steady dah. Bila ada pertandingan menembak, saya bila menembak ni, menembak ke apa ke, ada pertandingan ke apa, saya desak dia orang, saya tak nak dengar kalah. Pressure sampai macam tu. Telinga saya tak nak kalah. Boleh dapat. Alhamdulillah. Macam mana Saya cik nak psikologi kat dia orang tu? Itulah kan. Macam mana cik henyakkan dia orang tu? Psycho manusia. Mana saya akan buat latihan tu untuk kita kena ganggu emosi dia. Ganggu emosi kampung dia contoh. Teringat mak ke apa ke. Kalau kau datang sini semata-mata nak jadi pengantin, nak Allah kau pergi balik cakap. Pelapor punya pintu terbuka untuk kau orang. Kau pergi balik sekarang cakap. Saya tak tengok ni air mata ke apa ni, dah buang masa cakap. Kalau kau datang sini untuk membawakan ke kampungan kau ke apa ni. Kampung tu bukan tak bagus. Saya pun asal daripada kampung. Tapi kita nak tunjukkan orang kampung tu punya reality dia kat sini cakap. Asut dia orang ni. Sampai dia orang best akhir. Boleh tak cik berlakon macam mana cik cakap tu? Nak dengar juga caranya tu. Sebab yelah mesti ada intonasi suara masa tu tengah cakap tu kan. Boleh ke kat sini? Boleh. Boleh. Kau orang datang sini. Tak pernah kami undang pun. Kamu datang sendiri untuk dipilih. Kalau datang sini untuk main-main, kat sini bukan tempat main. Kan? Kalau kau orang fikir datang sini untuk suka-suka, nak enjoy, sini bukan tempat pramugari, saya cakap. Kami latih kau bukan untuk jadi pramugari. Kami latih kau untuk jadi polis yang nak jaga keamanan negara kita. Satu tanggungjawab dalam agama tau. Dalam agama. Tapi kat sini kalau kau ada rasa putus asa, kita didik supaya kita akan rasa macam mana nak hilangkan putus asa. Tetapi kalau kau rasa lebih, kau tak nak duduk kat sini untuk jalankan latihan, kau boleh belah, saya cakap. Belah. Saya tak suka, saya tak nak, kita kata kita tak nak terima orang-orang yang berhati, kita tak. Tapi kalau kita rasa kita berhati kecil, kita nak bina hati kita supaya jadi besar. Jiwa kita menjadi besar dan sebagainya. Saya cakap welcome. Anytime kita buat, mari sama-sama cakap. Saya pun manusia biasa yang dididik dulu pun cikgu saya didik. Pun manusia biasa. Manusia biasa juga. Cuma kita beza jantina aja. Sekarang kau terima je apa saya dapat, kau ikut je. InsyaAllah. Lama-lama Alhamdulillah. Semua lepas ke semuanya? Yang saya ingat lah. 25 orang. Yang saya jadikan dia 21 orang tu penembak tepat. 21 orang penembak tepat. Lawan dengan lelaki habis. Lawan dengan lelaki? Oh, maknanya Akak-akak yang dalam ni kalau betul
komen. Maknanya masa tu squad tu ada pelantun lelaki, ada pelantun. Ada. Masa tu ada lelaki, ada perempuan. Oh. Ada lelaki, ada perempuan. Dapat kalahkan lelaki Ada. Oh, dahsyat. Saya teringat lah masa tu. Dalam kawat perempuan, pelantun saya. Juara. Jat, rapatkan sikit. Bagi selesa ke mulut. Untuk pelatih terbaik dalam kawat. Perempuan, pelantun saya lah. Akademik terbaik pun saya punya pelantun juga. Oh. Jadi Ada tak yang masuk jadi UTK? UTK macam mana soalan boleh timbul yang tu? Perempuan kalau masuk UTK, weh. Dia jadi jurulatih UTK. Lagi Jadi handal daripada dulu- UTK. Pakcik yang buat dia tu. Pakcik yang buat dia tu. Itu terpulang pada dia kan. Oh. Saya melatih dia dalam setakat tu. Tapi dia nak move on lagi lain tu. Ada seorang. Nampak tak kenapa aku ajak Cik Kalian? Sebab ni lah cerita macam ni yang kita nak kena bongkar. Untuk nak dapatkan polis yang integriti, bagi aku jurulatih tu kena integriti dahulu. Betul tak? Ke aku salah? Itu kalau dekat Padang dia dah kena bawa diri. Okey, Cik teruskan. Itulah dia punya. Yalah macam Remy tanya tadi. Ada tak yang menjadi jurulatih? Dia masuk UTK. Ada. Benar dia jadi jurulatih UTK pula. Ramai juga kan. Jadi komando pun ada. Jadi komando pun ada. Komando. Tapi lelaki lah. Lelaki. Banyak lah. Banyak cabang lah cik punya anak murid ni. Banyak. Tapi anak Acik pun boleh tahan juga. Yang seorang betul-betul jadi polis, yang seorang lagi bahagian udara punya. Lagi hebat. Rezeki lah rezeki lah. Saya kalau ada 10 anak lelaki lah contoh kan. 10-10 saya suruh masuk polis. Masuk polis. Semangat. InsyaAllah saya suruh lah. Support lah. Sama ada masuk polis atau tentera. Tapi saya lagi suka dia masuk polis lah. Tentera pun boleh kan kalau dia ada pilihan kan. Saya suruh juga. Sebab dalam perkhidmatan saya pun saya ada join dengan tentera. Ada juga. Ada. Ini yang kita sebut ni tadi saya sembang dengan Fadil NBOS NBOS. NBOS. National Blue Ocean Strategy. Tu 2012, 2011. 11, 12, 13, 14, 15. Mana-mana 5 tahun dah kita dengan ATM. Masa tu saya join dengan ATM. Mana National Blue Ocean ni kita gunakan apa yang ada di Pusat Sedah. Pusat latihan polis asas pusat latihan asas darat. Askar tentera askar punya. Kita pergi kat sana. Kita bawa 1,000 anggota pelatih konstabel. Yang Freshie ke apa tu? Freshie lah. Konstabel. Di ATM pula dia ada 3,000. Lagi Lagi ramai. 3,000. Masa tu Perdana Menteri kita Najib Razak. Datuk Seri Najib. Dia punya apa tu? Dia punya Idea. Semangat. Harapan. Dia punya harapan dia supaya boleh tak askar dengan polis kerjasama. Dia nak tengok tu lah. InsyaAllah saya buat. Saya cuba. Saya cuba. Try lah. Alhamdulillah. Dapat 2 squad lah. 2 squad. 2 squad dapat dengan tentera. Bekerjasama dengan tentera. Alhamdulillah lah. Okey. Mana kawan saya bukan saya polis. Askar pun ada. Dalam askar pun saya ada kawan. Alhamdulillah banyak kawan saya dalam askar. Nak geng dengan askar satu ketika dulu. Orang kata boleh ke army dengan polis join? Ya betul tu. Saya kata boleh. Sebab apa? Yang beza dia uniform. Saya tengok darah merah sama. Sama je. Tetap makan nasi. Tak, ATM dia tak ada darah hijau, tak ada. Polis tak ada darah biru Ada orang kampung saya, ada orang Perak cakap tak apa, okey. Okey je. Masuk join sama-sama. Tapi yalah mula-mula kan. Dia macam Mula-mula janggal sikit lah. intro kita mula nak join dengan tentera, kita pun rasa macam mana. Tentera pun rasa macam boleh ke join dengan dia orang kan. InsyaAllah. Alhamdulillah berkat kejurulatihan kita
ada ATM, ada polis, kita sama-sama bekerjasama untuk negara. Tak ada masalah. Demi negara kata orang, demi negara. InsyaAllah kita buat je. Bukan untuk kita, untuk negara. Alhamdulillah. Berjaya ke? Berjaya ke? 4,000 peserta satu padang untuk tamat latihan. Sejarah bagi diri saya. Sejarah. Walaupun yang skuad pertama tu saya tak dapat pengendalian untuk tamat latihan tu, saya tak dapat. Sebab ada SI saya masa tu dengan bos yang lain. Tapi yang kedua saya dapat. Yang kedua saya dapat. Alhamdulillah lah. Yang kedua dapat. Pengalaman. Itu sejarah nikmat latihan lah. Nikmat sebagai jurulatih. Memegang komitmen yang Besar. besar bagi saya. Besar. Bagi saya lah, bagi saya Ya. besar lah. Tapi besar, Bagi saya. memang besar pun. Tu nak menanggung 1,000 jiwa. Makan, minum, tidur, sakit, pening dia. Masa tu pula terkenal dengan H1N1. Betul. Itu. Tapi alah, saya dapat rasakan macam mana. Bila dah cakap, saya kata, uish, macam mana kita nak komen game kita. Bermakna siang malam ni tidur sikit Tidur ni coet orang cakap orang Melaka. Sikit dia tu. Pasal kita ingat komitmen kita. Sebab bos kita ke bos mana-mana pun sentiasa akan bertanya macam mana keadaan. Dia nak tahu keadaan. Keadaan dia. Mana aku ring kau je, kau mesti hello. Kan? Aku telefon kau mesti jawab. Tak ada miss call, tak ada. Bermakna telefon kat kita je. Di sini kita perlukan, bukan kita bersendirian lah. Kawan-kawan. Bantuan daripada jurulatih, kawan-kawan rapat. Mantap. Okey, lagi satu saya nak tanya. Selain freshie kita panggil yang freshie, nak masuk. Freshie yang masuk tu, ada juga pegawai yang akan masuk balik semula pelapor untuk naik pangkat. Jadi macam mana tu Encik Khalil ni handle pegawai ni pegawai yang atas lagi tinggi daripada Encik Khalil kan. Tapi bila dia masuk padang, sekarang kau yang kena dengar cakap aku. Macam mana Cik handle tu, Cik? Macam mana Cik handle? Remy pandai. Saya Jarum saya lah. Kita buat okey lah untuk jadikan pegawai daripada pangkat rendah. Pangkat rendah ni dia nak pergi ke jadi inspektor. Okey. Dia kena buat training inspektor dulu. Di sarjan ke, corporal ke, pernah pakai SI ke apa ke, nak masuk inspektor dia kena training dulu. Kena jumpa jurulatih lagi lah. Dia punya latihan bukan 6 bulan pula. 9 bulan ataupun setahun. Lagi lama. Lagi lama. Lagi lama. Jadi pegawai bukan mudah. Tanggungjawab amanah dia lagi besar. Lagi besar. Jadi dia punya latihan kena besar. Jiwa dia kena lagi besar. Dia punya minda pun kena lagi besar. Sebab dia kena lagi berjiwa besar lah sedang. Dan dia akan jalankan latihan lebih hebat lagi lah. Saya pun pernah juga training untuk inspektor. Untuk jadikan dia pegawai dan sebagainya, pernah juga. Ada cabaran dia tak? Cabaran. Memang dalam latihan ni dia setiap kali satu squad tu, dia cabaran dia lain-lain. Walaupun jadual dia lebih kurang 6 bulan atau 9 bulan, tapi dia punya cabaran agak berbeza. Kalau constable macam ni dia punya cabaran dia tu. Dia punya cabaran dia. Kalau inspektor, cabaran dia sebegini. Dalam inspektor tu pula dia ada KPSL yang dilantikkan daripada bawahan tadi kan. Pangkat rendah dia masuk. Lain dengan freshie yang ada di ijazah, diploma dan sebagainya, lain. Orang muda ni lain. Dia lain. Dia macam kenaikan pangkat secara lantikan ni dia lain. Sebab dia dah ada experience kerja. Lain. Mungkin yang freshie ni tenaga dia mantap. Yang KPSL tadi dia tak ada tenaga. Tapi pengalaman dia ada. Bermakna kita nak cantumkan dia. Nak cantumkan. Kadang-kadang ada masa tu kita tak boleh cantumkan dia disebabkan oleh tenaga. Dia tak boleh move macam orang muda. Sebab dalam asas latihan mula-mula ni kekuatan tenaga tu sangat-sangat diperlukan. Macam mana kita nak lasakkan dia dan sebagainya. Berbanding dengan orang yang dah berumur 40, 35, 7 kan. Yang masuk ni semua majoriti dah 23, 24, 25. Lepas belajar ijazah. Kan.
paling tinggi pun 25 kan. Ah. 25, paling 27 lah. Yang masuk KPSI kenaikan pangkat secara lantikan ni mungkin dah 30-an. Oh. Kemudian dia balai-balai luar. Macam PGA mungkin dia ada latihan dan sebagainya. Biasa tak apa. RU ke lain. Tapi kalau tugas-tugas luar ni dia fizikal dia agak tak dapat. Mungkin dia cantik fizikal dia, tapi dari segi kekuatan tenaga tak ada. Stamina dia tu bulan pertama 2 3 tu kita kena ukur jurulatih tu, kena tengok tu dah belum apa dah dia move tak, Nak asah balik stamina dia kita ada jadual dia macam mana. Okey, Fadil bulan pertama dia punya ni macam tu je. Kita tanggungjawab jurulatih tu, macam mana nak naikkan dia punya tahap latihan dan sebagainya. Kita kaji tu, mana rekod kita ingat setiap seorang tu, setiap individu. Ada rekod dia, masa lari dia, kecatik semua, tembak dia buat apa dia, semua kita tengok movement dia dalam latihan, kelakuan dia semua kita perhatikan. Bermakna macam kalau misalkan kau tak buat kerja, ada akibat dia. Kau salah dalam, ada akibat dia. Ni yang saya nak tahu ni. Kita nak tahu apa yang Cik Khalil ni bagi dia punya akibat-akibat tu. Ada macam best saja. Cik Khalil ada cerita yang pegawai atasan daripada Cik Khalil, tapi dia datang lambat. Boleh tak Cik Khalil cerita kisah tu? Itu kisah tu bukan dalam latihan untuk jadikan pegawai dan sebagainya. Itu latihan kawat. Latihan kawat. Dalam pembarisan. Dalam polis ni kita ada hari peringatan hari polis. Setiap 25 Mac kan. Ada hari polis. Sebenarnya sebelum kita adakan perarakan itu, kita buat latihan dulu. Yang ketua saya dia pula, kau ajar pegawai, kata dia. Dia dah ngelak dulu. Jadi kita ni, kita tak nak tunjukkan kita mengelak. Sebab dalam polis ni, aku beri, kau mesti terima. Kau ajar pegawai. Baik tuan. Baik tuan. Biasa memang ada. Tak ada tuan, saya dia tak nak. Kalau ada orang macam ni, dia lain kali dia tak offer ke dah. Yalah, kali kan. Yang penting kita buat, orang nilai. Kita buat, orang nilai. Kalau dia setuju akan datang, suruh lagi. Suruh buat lagi Ni saya dah buat yang pertama, yang kedua suruh buat lagi. Maksudnya? Terus kan. Saya bersyukur alhamdulillah, saya sentiasa didorong oleh rakan-rakan kerja. Pegawai-pegawai saya sentiasa memberi semangat lah untuk teruskan dalam kerjaya. Cerita kisah tu ramai nak dengar ni. Dalam pembarisan ni dia ada detachment tertentu. Ada kawalan kehormatan, ada detachment di belakang dan sebagainya. Dan saya ditugaskan untuk mengendalikan tuan-tuan pegawai lah. Tuan-tuan pegawai ni adalah satu idola depan dia. Kalau misalkan ada 120 satu detachment, 120 orang, ada satu pegawai depan. Pegawai ni adalah orang yang diidolakan. Mesti orang yang apa? Strong. Komitmen dia tinggi lah. Dari segi keterampilan dia, dari segi pergerakan dia, ini dalam kawat. Bukan dalam bidang kerja dan sebagainya. Dalam kerja itu dia orang dah ambil dan lain cara dia lah, cara tersendiri lah dalam kepribadian mereka. Tapi dalam kawat kita nak terampilkan kewibawaan semua anggota yang terlibat dalam barisan, sebab dia akan dipandang oleh ketua atasan kita, oleh orang-orang yang hadir pada masa itu. Tak kisah daripada orang yang kecil ke sampai orang pakar besar ke, nak tengok kita punya keterampilan. Jangan orang datang apa macam ni, apa ni kan. Kita nak lah. Apa polis macam ni, apa askar macam ni kan. Tengok kan. Kita nak buat dulu sampai hitam muka dia. Pakai belang dia dulu kan. Dengan kita belang ni. Jadi kita buat. Dan saya ditugaskan untuk mengajar tuan-tuan pegawai. Macam mana kita nak train. Sebenarnya kita nak kita nak kembalikan dia punya memori yang dulu-dulu. Corak-corak latihan, sebab bila dah kat luar dia dah terlupa dah. Kan
tugas-tugas mereka satu ketika dulu dia dah lupa dah. Aha. Semua nak refresh back, Aha. memories yang dulu-dulu, Aha. pergerakan latihan tu kita kena ajar lah. Kita train. Samping kita nak train tu, saya nak train kalau 30 orang depan mata saya, mana 30 orang lah. Aha. Jangan ada 28, 27 pakai. Aha. Kat sini saya bukan corporal, saya cakap. Aha. Saya adalah jurulatih. Okey. Saya bukan sarjan, saya bukan sarjan major. Saya jurulatih. Dan tuan-tuan adalah anak didik saya. Jadi komitmen adalah guru dengan anak murid. Betul. Dan dia pun angguk. Angguk cantik lah. Okey. Oh, cantik ah. Faham lah tu. Faham Dan lah. saya rasa dalam polis memang dia seorang semua faham. Okey. Tak ada yang mantul lah. Tak ada. Alhamdulillah. Tuan, lambat macam biasa. Apa tu cik? Biasa. Oh, masa tu dia datang lambat sekali. Masa tu macam- belum lagi. Sebelum tu kita beritahu dulu. Kita dah beritahu kan. Hari tu memang ditakdirkan untuk kita lah. Aha. Kita pun dengan tuan-tuan pegawai sebenarnya kena juga bukan banyak dia sebentar. Kita tetap hormat dia sebagai tuan kita, Aha. pegawai kita. Tapi cara kita nak tackle Mhm. pegawai kita. Mhm. Kita dah janji dah. Ini guru, Mhm. ini anak murid. Aha. Ada kesilapan macam biasa. Aha. Kan? Ah. Siapa lambat, kita dah buat. Buat. Ah. Kita dah lari Ah. 2 round. Aha. Yang lambat tu 4 lah. Tambahlah sikit kan. Dia orang faham. Ah. Tapi okey lah. Pegawai-pegawai yang saya dapat semua okey lah. Alhamdulillah lah. Tak ada simpang macam kat luar sehari saya lagi segan dengan dia orang. Lagi segan dengan dia Dia orang. orang terima lah. Best. Best. Itu pengalaman lah kan. Aha. Pengalaman. Kita bukan ada niat nak dera dia orang ke apa tak. Ah. Kita nak menjadikan dia orang apa matlamat kita untuk pembarisan tu tercapai. Tercapai. Kalau target kita 100, latihan kita mesti 120. Mesti. Sebab orang yang nak tengok ni, dia nak tengok, dia puas, dia suka. Seronok, mantap. Macam mana polis? Betul. Han, tengok. Macam tapi alhamdulillah yang lepas-lepas sekali orang tak okeylah. Okey, alhamdulillah. Bagi saya lah. Apa yang saya dengar tahniah okay lah. Bagi saya puas hati. Terima kasih di atas dia orang punya kerjasama memberikan kerjasama pada kita tu okey je. Dia orang pun all out lah. Kita pun bukan nak beri denda sampai mati kan. Sebenarnya denda dia tu memberikan satu impak kat dia juga. Betul. Balik Jadi badan tegap. tamat sekali jaga Macam sebelah cik tu. terutama jaga masa lah kan. Jangan lambat lagi. Tak adalah. Takut pula saya. Badan sedap ni. Hari Fadil perut dah naik sikit. Itulah sedikit pengalaman lah Remy. Saya nak ni last question, last soalan sebelum kita pergi ke yang kedua. Macam Badan Fadil ni kan, kalau dia masuk untuk jadi training, boleh hilang buncit tak ni? Bagi kat saya tahu. Alah boleh. Kita sebenarnya boleh buat ni. Benda ni boleh buat, tak ada masalah. Sebenarnya kalau kita orang awam, komitmen kita menjaga masa tu lah. Kalau kita kata contohlah, sebenarnya tak payah buat training macam orang buat training lari ke apa tu kan. Dengan cara kerja kita pun dah membantu dah. Betul. Amalan kita hari, makan minum kita kan. Boleh. Betul. Boleh. Alhamdulillah. Tak tahulah saya dia. Tapi saya susah je. Bila saya cakap aku malas makan, kau tak makan, aku tak makan lah. Dah tak best pula. Kena layan. Tapi ada satu-satu dalam hidup kita ni kita kena biasakan. Biasakan dia jadi amalan tu bagus. Jadi habit lah. Jadi habit. Kita akan boleh buat. Tak ada masalah lah. Okey lah. So kita rehat dulu. Kita sambung untuk yang ke bahagian 2. Sebab ada banyak lagi soalan yang kita nak tanya ni. Okey, ciao dulu.